Mama. Alah, normal lah tu. Tak jumpa awal lagi tau. Amy datang sini pun main dengan siapa? Amy datang jumpa saya, Aunty. Mama! Buat apa sini? Keluar dari sini! Keluar! Amy, anak Mama. Apa-apa yang Mama pesan semua bersepam, Amy. Sayang. Lepas saya berkahwin dengan Abang Haris nanti, Amy akan jadi anak dia. Sheila, kita kahwin. Kahwin? Abang faham keadaan Sheila kalau nak batalkan perkahwinan kita. Saya akan jaga awak sampai saya mati. Ya, abang nak pertahankan sangat budak ni. Dia bukan anak abang pun. Kalau kamu tak keberatan, kamu kahwin dengan Arman. Jangan jumpa lelaki tu lagi! Lelaki tu tak baik! Keluar. Sebab kau lah bapak kau mati. Kau tahu tak? Dalam satu hari, bang, saya hilang semuanya. Mama boleh tak kalau Amy jadi anak Man? Boleh. Derhaka Seorang Madu, Selasa dan Rabu ini, 8.30 malam di Ratu TV 9.